Durian Nusantara, bangkit dan maju bersama ASEAN. Selamat petang Kuala Lumpur, selamat petang Malaysia, selamat petang Nusantara. Bersama saya Nurbaya Hassan pada hari ini 30 September 2015 bersamaan dengan Hari Rabu melalui Radio Durian Nusantara bangkit dan maju bersama ASEAN. Dan untuk cuaca pada hari ini, menurut portal ramalan cuaca oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, cuaca pada hari ini 30 September 2015 bersamaan hari Rabu adalah berjerebu pada pagi hari tadi, dan petang pula beberapa kawasan di satu dua tempat akan mengalami ribut petir, dan malam pula tiada hujan. Ini menurut laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia, iaitu sebuah portal ramalan cuaca. Dan beberapa kawasan juga telah mencatatkan IPU tidak sihat. Kawasan yang mencatatkan indeks pencemaran udara IPU tidak sihat berikutan keadaan jerebu meningkat kepada 18 kawasan setakat 9 pagi ini berbanding 11 kawasan pada 7 malam tadi. Dan menurut portal Jabatan Alam Sekitar, kawasan yang mencatatkan bacaan IPU paling tinggi adalah di Bukit Rambai, Melaka, iaitu 150, diikuti Port Dickson di Negeri Sembilan sebanyak 142. Beberapa kawasan di Johor yang mencatatkan IPU tidak sihat adalah Kota Tinggi dengan bacaan 106, Lakin Lama 120, Muar 119 dan Pasir Gudang 131. Dan sementara itu, Putrajaya turut mencatatkan IPU tidak sihat dengan bacaan 111. Dan ini menunjukkan bahawa semua sekolah di Johor masih lagi ditutup sehari lagi, iaitu ditutup hari ini akibat jerebu. Dan bagaimanapun semua sekolah di Melaka yang ditutup pada hari semalam telah pun dibuka seperti biasa pada hari ini berikutan keadaan jerebu yang semakin baik daripada sebelumnya. Kementerian Pendidikan dalam satu kenyataan berkata lanjutan penutupan sesi persekolahan di Johor itu dibuat berikutan keadaan jerebu di negeri itu yang masih tidak banyak berubah berbanding hari Isnin. Dan mengikut satu kajian, akibat jerebu ini, penduduk di Melaka telah mencatatkan peningkatan 50% pesakit asma. Jumlah pesakit asma yang dilaporkan di Melaka meningkat 50% berikutan masalah jerebu. Exco Kesihatan Negeri Datuk Rahman Yaakob berkata pesakit asma bertambah kepada 600 orang seminggu sejak jerebu mula melanda negeri itu berbanding hanya 400 seminggu sebelum jerebu melanda. Dan memang ada berlaku peningkatan sekitar 50% pesakit yang mendapatkan rawatan sesak nafas dalam kalangan orang yang telah menghidap penyakit asma ini. Bagaimanapun tiada kes serius yang dilaporkan setakat ini. Dan Esko Kesihatan itu juga menambah kebanyakan pesakit yang mendapatkan rawatan asma merupakan pesakit yang mempunyai rekod lama berkaitan penyakit itu. Beliau juga meminta semua pihak peka dengan keadaan jerebu menerusi indeks pencemaran udara ataupun IPU yang dikeluarkan Jabatan Alam Sekitar. Itu berkenaan jerebu pada hari ini. Dan semoga keadaan akan bertambah lebih baik kerana seperti yang saya telah nyatakan tadi, peningkatan pesakit asma di Melaka sudah mencatatkan 50% peningkatan berbanding dengan sebelumnya. Dan ini baru saja di Melaka. Kita tidak tahu lagi bagaimana dengan negeri-negeri lain yang mendapat efek daripada jerebu seperti di Johor, di Putrajaya, wilayah Kuala Lumpur, Negeri Sembilan dan selainnya. Okey, kita teruskan dengan sejarah hari ini pula. Hari ini 30 September 2015 dan apa yang berlaku pada 30 September antaranya
perisytiharan khas Angkatan Tentera Persekutuan Tanah Melayu ke Kongo. Ini berlaku pada tahun 1960. Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Tuanku Syed Putra Al-Haj Ibni Almarhum Syed Hassan Jamulail telah mengisytiharkan pasukan khas negara yang akan berkhidmat di Kongo. Persekutuan Tanah Melayu merupakan negara ke-16 yang menghantar pasukan tenteranya berkhidmat di bawah panji-panji ini. Yang seterusnya, yang berlaku pada tahun 63, pembukaan ibu sawat telefon automatik luar bandar Pulau Ketam. Kemudahan infrastruktur kepada masyarakat luar bandar adalah agenda utama kerajaan terutama di tahun-tahun awal kemerdekaan. Tujuannya supaya rakyat akan sama-sama merasakan nikmat kemajuan sama seperti penduduk bandar. Yang seterusnya pula adalah yang berlaku pada tahun 1980. Pada tarikh yang sama, 30 September, di mana pusat latihan perkapalan dinaikkan ke taraf akademik laut. Pengangkutan laut begitu penting suatu masa dahulu. Ini kerana perjalanan antara sesebuah negara adalah melalui jalan laut. Jadi, pada 30 September 1980, pada tahun itu, mereka telah menjadikan pusat latihan perkapalan dinaikkan taraf ke akademi laut. Dan seterusnya pada 30 hari bulan September ini juga pada 1829 pasukan polis London yang dikenali sebagai Scotland Yard sudah pun mulai bertugas. Seterusnya, konvensi yang menyetujui pembentukan Organisasi Eropah untuk Penyelidikan Nuklear telah pun ditandatangani oleh 12 negara Eropah. Sedikit informasi mengenai Organisasi Eropah untuk Penyelidikan Nuklear ini. Ia merupakan sebuah makmal fizik zarah yang terbesar di dunia, terletak di kawasan barat laut pinggiran Geneva di sempadan Perancis, Switzerland yang diasaskan pada tahun 1954. Pertubuhan ini mempunyai 20 negara ahli dan pada masa kini ia merupakan tempat kerja untuk 2,600 pekerja sepenuh masa, ditambah lagi dengan 7,931 ahli sains dan jurutera yang mewakili 500 universiti dan 80 negara. Dan fungsi organisasi ini ialah untuk menyediakan pemencut zarah dan infrastruktur lain yang diperlukan untuk penyelidikan fizik tenaga tinggi. Selain daripada itu, dan yang terakhir sekali, apa yang berlaku pada 30 September adalah ini merupakan sejarah penting untuk negara Indonesia di mana berlakunya gerakan 30 September atau yang lebih dikenali sebagai G30S-PKI ataupun G30S/PKI ataupun Gestapo, gerakan September 30 ataupun Gestok, gerakan 1 Oktober. Merupakan satu peristiwa yang terjadi pada 30 September 1965 di mana 6 pegawai tinggi tentera Indonesia berserta beberapa orang lainnya dibunuh dalam satu usaha pemberontakan yang disebut sebagai rampasan kuasa yang dituduh dilakukan oleh Parti Komunis Indonesia ataupun PKI. Ekoran itu kuasa Presiden Indonesia pada ketika itu iaitu Sukarno diambil alih oleh General Suharto, dan General Suharto juga melindungi Presiden Sukarno pada ketika itu. Selepas G30S ataupun gerakan 30 September ini gagal, rakyat Indonesia semakin bencikan komunis dan membunuh ratusan ribu mereka yang disyaki komunis. Ini yang berlaku, antara yang berlaku pada 30 September. Dan seterusnya, saya ingin berkongsikan maklumat berkenaan ataupun cara ataupun tips yang paling selamat untuk membeli belah atas talian. Saya telah listkan 4 cara yang paling selamat membeli atas talian. Membeli belah di atas talian kini menjadi sebahagian trend ataupun sebahagian perkara yang kita ingin lakukan dalam kehidupan kita. Malah perkara ini telah membuka lembaran baru dalam sektor perniagaan di dalam negara kita. Pelbagai manfaat dapat dinikmati oleh kebanyakan orang dalam industri
perniagaan atas talian ini, namun apa yang membimbangkan ialah kes penipuan cyber yang melibatkan produk tiruan, transaksi bayaran atau kualiti sesuatu produk. Dengan acara jualan atas talian, #MyCyberSale telah membantu saya untuk menyenaraikan 4 cara paling selamat untuk membeli belah atas talian. Yang pertama, identiti, lokasi dan butiran berhubung peruncit elektronik perlu dikenal pasti. Sebelum melakukan sebarang urusan atas talian, identiti peruncit elektronik berkenaan perlu dikenal pasti. Seseorang pembeli harus memastikan bahawa mereka sedang berurusan dengan jenama peruncit elektronik yang dikenali. Sebagai contoh, Zalora, Lazada dan pelbagai lagi. Bagaimanapun, untuk menentukan identiti peruncit atas talian yang kurang popular, pembeli harus mendapatkan nama, nombor pendaftaran syarikat untuk negara, butiran perhubungan yang digunakan termasuk email address, alamat pos dan nombor telefon serta penunjuk yang jelas di mana ibu pejabat syarikat itu terletak. Yang kedua, dapatkan maklumat lanjut mengenai reputasi syarikat. Selepas mengenal pasti identiti sesebuah peruncit elektronik, pembeli harus memastikan syarikat itu mempunyai reputasi yang baik di kalangan pembeli atas talian. Anda harus membaca ulasan pembeli ataupun testimoni yang pernah berurusan dengan peruncit berkenaan untuk mengetahui kelebihan serta kelemahan pedagang berkenaan. Hal ini kerana kadang-kala sesebuah peruncit yang reputasi baik mungkin berhadapan dengan masalah perkhidmatan seperti penghantaran yang lambat atau penjualan produk yang tidak berkualiti. Jadi, ia adalah penting untuk mengetahui ulasan berkenaan peruncit atas talian untuk mengelakkan diri dari isu pembelian atas talian. Yang seterusnya, yang ketiga, guna laman web selamat jika melakukan pembayaran atas talian. Sebaik saja anda berpuas hati dengan syarikat berkenaan, pembeli atas talian harus memastikan bahawa butir-butir kad kredit diproses menggunakan sambungan yang selamat. Sambungan enkripsi selamat yang sering digunakan ialah Secure Sockets Layer ataupun SSL. SSL menyulitkan data supaya maklumat berkenaan tidak dapat dibaca oleh sesiapa saja yang ingin menggodam laman tersebut. Antara perkara yang boleh diberi perhatian URL sesebuah laman, layari laman yang mempunyai HTTPS kerana tanda S menunjukkan laman web tersebut mempunyai security. Dan yang terakhir sekali, iaitu yang keempat, rekod butir pembelian. Butir-butir seperti masa, tarikh, nombor resit dan pengesahan pesanan perlu direkodkan oleh pembeli sebagai satu bentuk bukti pembelian. Ketua Pegawai Eksekutif MDEC iaitu Datuk Yasmin Mahmud sebelum ini mengesahkan bahawa semua peruncit elektronik yang terlibat dalam jualan talian #MyCyberSale telah melalui penapisan keselamatan di mana mereka bebas dari senarai hitam serta mempunyai reputasi yang baik. Dan untuk pengetahuan para pendengar, pembeli atas talian akan berpeluang untuk memilih tawaran promosi melibatkan pedagang tempatan serta pedagang elektronik global dari 28 September hingga 2 Oktober depan melalui acara jualan atas talian #MyCyberSale ini. Itu saja pengenalan daripada kami pada hari ini. Kita ke berita antarabangsa. Durian Nusantara, bangkit dan maju bersama ASEAN. Berita Nusantara. Terima kasih kerana masih mendengarkan saya Nurbaya Hassan melalui Radio Durian Nusantara, bangkit dan maju bersama ASEAN. Berita antarabangsa yang telah saya sediakan pada hari ini antaranya 40 maut berdilan tentera sekutu di Yaman. Sekurang-kurangnya 40 orang termasuk kanak-kanak yang menghadiri majlis perkahwinan telah pun terkorban manakala berpuluh-puluh lagi cedera selepas serangan udara tentera sekutu diterajui Arab Saudi.
Saudi yang berlaku pada hari Isnin. Bagaimanapun, pihak yang menyerang itu mengakui tersilap membedil majlis berkenaan di Al-Wahga ketika sasaran mereka adalah ke atas markas pemberontak Houthi. Mayat 38 mangsa termasuk kanak-kanak sudah pun dibawa ke hospital di Bandar Al-Mokhar. Seorang penduduk tempatan berkata 12 wanita, 8 kanak-kanak dan 7 lelaki maut dalam serangan yang mensasarkan 2 kemah di kampung Al-Wahijah dekat pelabuhan Al-Mokhar di Laut Merah. Majlis itu adalah untuk meraihkan perkahwinan seorang lelaki tempatan yang dikaitkan dengan kumpulan majoriti Houthi. Penduduk berkata mayat hancur bertaburan di tempat kejadian dan mangsa yang cedera dikejarkan ke hospital yang berdekatan. Seorang jurucakap sekutu di Terajui Arab Saudi gagal dihubungi untuk ulasan. Serangan yang berlaku pada hari Isnin itu berlaku sehari selepas sekutu sama menyerang sebuah rumah di sebuah kampung di utara Yaman. Serangan itu mengorbankan sekurang-kurangnya 30 orang pula dan kebanyakannya adalah orang awam. Pakatan di Terajui Arab Saudi itu sudah melakukan serangan udara ke atas kumpulan Houthi yang bersekutu dengan Iran selama 6 bulan dalam percubaan untuk menghalau mereka daripada ibu negara yang tumpas dan mengembalikan kuasa Presiden buangan Al-Rabu Mansur Hadi. Dan bagaimanapun jurucakap Pakatan di Terajui Arab Saudi menafikan sebarang serangan itu pula. Seterusnya, berita mengenai Mark Zuckerberg merancang untuk menyediakan perkhidmatan internet di kem pelarian pula. Pengasas Facebook Mark Zuckerberg merancang untuk menyediakan perkhidmatan internet di kem-kem pelarian pertubuhan bangsa-bangsa bersatu. Sewaktu menyampaikan ucapan di forum PBB di New York, Zuckerberg memberitahu rancangan tersebut membolehkan para pelarian mendapat akses pantas bagi mendapatkan bantuan atau berhubung dengan ahli keluarga masing-masing. Jelasnya, Facebook akan menjadi sebahagian daripada rangka kempen tersebut yang bertujuan menyediakan perkhidmatan internet kepada semua orang di dunia dalam tempoh 5 tahun akan datang. Dan kempen tersebut telah pun mendapat sokongan orang ramai. Antara yang mendatangani sokongan projek yang diberi nama Connectivity Declaration itu ialah penyanyi Bono, aktris Charlize Theron, pengasas Microsoft Bill Gates serta usahawan bilioner Richard Branson. Zuckerberg berkata, Facebook akan menjalin kerjasama dengan pihak Suruhanjaya Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi Pelarian ataupun UNHCR. Ketersambungan akan membolehkan para pelarian mendapat akses yang lebih baik terus kepada komuniti bantuan selain mengekalkan hubungan dengan keluarga serta orang yang dikasihi. Ini kata Mark Zuckerberg. Kira-kira 3 bilion orang di seluruh dunia mempunyai akses internet dan kempen tersebut menyasarkan kelebihan internet kepada 4 bilion orang yang lain lagi. Dan buat masa ini, Zuckerberg berkata Facebook mempunyai 1.5 bilion pengguna yang mendaftar masuk sekurang-kurangnya sekali setiap bulan. Itu berita mengenai Mark Zuckerberg. Dan seterusnya, mengenai cuaca yang makin sejuk yang berlaku di Croatia. Doktor kini mula merawat pelarian kanak-kanak kerana bimbang kesihatan mereka dalam keadaan cuaca yang semakin menurun, suhu yang makin menurun di Croatia. Sekumpulan pelarian baru memasuki Croatia lewat kemarin selepas melintas sempadan berhampiran perkampungan Babska. Dr. Vladimir Bozic dari Doktor Tanpa Sempadan berkata dia melihat ramai kanak-kanak yang masih terlalu kecil. Sukarelawan dari Agensi Pelarian Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu ataupun PBB dilihat mengedarkan selimut tebal, minuman serta air panas kepada pelarian yang mencari kehidupan baru di Eropah. Sementara itu, di Jerman, puluhan polis dipanggil untuk mengawal keadaan selepas rusuhan berlaku ketika pelarian pelbagai kerakyatan berebut makanan di sebuah kem pelarian. Gas pemedih mata terpaksa digunakan untuk meleraikan pergaduhan yang membabitkan 400 pelarian itu dan seramai 60 termasuk polis tempatan dilaporkan cedera. Dan kejadian lewat Ahad itu berlaku pada hari yang sama. Kesatuan Polis Terbesar Jerman mendesak sistem baru diperkenalkan di pusat pelarian iaitu untuk mengasingkan golongan itu mengikut agama mereka. Ini berikutan dakwaan berlaku perbalahan antara kumpulan Kristian dan Islam di kem pelarian. Dan Ogos lalu di Seoul, rusuhan tercetus yang melihat 17 orang cedera selepas beberapa naskah Al-Quran telah pun dirosakkan.
Berita terakhir adalah daripada Amerika Syarikat di mana seorang wanita di bandar ini, di bandar Tallahassee, ditahan polis lepas gambarnya menunggang seekor penyu menjadi viral di laman sosial. Stephanie Marie Moore, 20 tahun, ditahan pada Sabtu lalu atas kesalahan jenayah kerana mengganggu dan mencederakan penyu, sarang dan telur haiwan itu. Jurucakap polis Brian Hart berkata gambar itu dirakamkan di pantai Melbourne di Florida sebelum menjadi viral di laman sosial. Katanya gambar yang menunjukkan Stephanie duduk dan menunggang penyu itu dirakam beberapa bulan lalu. Pusat Pemeliharaan Penyu Florida memberitahu pantai Melbourne adalah lokasi utama penyu bertelur di Amerika Syarikat. Itu sahaja berita antarabangsa yang telah saya sediakan untuk hari ini, 30 September 2015 bersamaan dengan hari Rabu. Kita berhenti berehat sebentar sebelum kita ke berita politik dan hal ehwal semasa. Durian Nusantara, bangkit dan maju bersama ASEAN. Berita Nusantara. Terima kasih kerana masih mendengarkan Durian Nusantara bangkit dan maju bersama ASEAN. Bersama saya Nurbaya Hassan, hari ini 30 September 2015 bersamaan dengan hari Rabu, dan berita politik dan hal ehwal semasa yang telah saya sediakan untuk hari ini adalah berkenaan dengan kerjasama serantau tangani jerebu dan El Nino. Kerjasama serantau diperlukan untuk mengatasi jerebu kerana ia memberikan kesan buruk kepada pelbagai sektor termasuk pertanian dan pelancongan, seterusnya membawa kerugian besar kepada negara. Pakar klimatologi dan oceanografi fizikal Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Dr. Fridolin Tanggang berkata, ia adalah satu isu serantau yang memerlukan campur tangan ke semua negara. El Nino pada 1998, seperti kes ini, kerugian dialami seluruh rantau adalah lebih kurang 4 bilion US dollar. Setiap kali fenomena jerebu teruk seperti kali ini memang memberi impak yang teruk, terutama aspek pelancongan. Kapal-kapal tidak boleh terbang di ruang udara. Pelancong terkesan dengan keadaan jerebu ini dan El Nino tidak boleh dihentikan. Tambah beliau lagi, tambah pakar klimatologi dan oceanografi fizikal Universiti Kebangsaan Malaysia Profesor Dr. Fridolin Tanggang, isu jerebu ini perlu diberi penekanan oleh negara serantau kerana selain sektor ekonomi, ia juga menjejaskan kesihatan orang awam. Fenomena El Nino dan jerebu yang berlaku sekaligus diburukkan lagi dengan pembakaran secara terbuka di Indonesia yang memberikan kesan yang sangat hebat kepada Malaysia dan Singapura. Katanya lagi, rantau Asia Tenggara mengalami cuaca kering dan taburan hujan yang kurang bermula pada bulan Jun sehingga awal bulan November akibat fenomena El Nino ini. Dan menurut Fridolin lagi, masih belum terlambat untuk negara menggunakan kajian yang dilakukan oleh pakar klimatologi dan mengambil langkah pencegahan segera. Itu yang telah saya sediakan, berita pertama untuk berita politik dan hal ehwal semasa. Seterusnya berkenaan dengan Malaysia mencadangkan untuk mewujudkan pusat serantau digital untuk mengekang IS. Malaysia bercadang mewujudkan pusat serantau digital memerangi mesej melalui komunikasi dalam usaha terbaru mengekang pengaruh kumpulan negara Islam ataupun IS yang menggunakan laman sosial untuk merekrut ahli baru serta menyebar ideologi di serata dunia. Perdana Menteri Malaysia Najib Tun Razak yang mengemukakan cadangan itu pada sidang kemuncak pemimpin mengenai pembenterasan ISIL ataupun ISIL dan keganasan melampau yang dipengerusikan Presiden Barack Obama, berkata Malaysia sedang menerokai secara aktif kemungkinan pewujudan pusat seumpama itu.
Fokus untuk memerangi kehadiran IS secara naratif dan atas talian adalah sangat diperlukan. Asia Tenggara kini kekurangan program menyeluruh untuk melakukannya. Jadi, mesti menanganinya dalam dan usaha sedang dilakukan untuk menangani perkara ini. IS adalah kumpulan militan radikal yang beroperasi di Iraq dan Syria. Asal IS adalah negara Islam Iraq dan jajahannya ataupun ISIL di Iraq atau ISIS di Syria. Antara kaedah digunakan untuk menyebar ideologi serta merekrut ahli adalah melalui Facebook dan Twitter. Najib Tun Razak percaya dengan sokongan dan penyertaan yang perlu, langkah itu boleh menjadi benteng penting di barisan hadapan dalam usaha meluas serantau untuk menguatkan gerakan anti pemezejan IS ini. Beliau berkata lagi, rantau Asia Tenggara tidak terkecuali daripada ancaman militan, tetapi di Malaysia bernasib baik kerana tidak berdepan dengan keganasan besar. Namun, kata Najib Tun Razak, usaha memerangi keganasan berterusan dalam cubaan untuk mengenal pasti kumpulan pelampau yang berhasrat berkunjung ke Asia Barat melalui Malaysia dan menghalang beberapa orang daripada merosakkan kehidupan mereka dan nyawa orang lain. Najib berkata lagi, mereka juga berjaya memberkas lebih 100 suspek yang mempunyai kaitan dengan IS dan ada antaranya berhasrat untuk mengebom Malaysia dan sudah tentu kerajaan tidak membiarkannya. Kejayaan ini tidak mungkin berlaku tanpa kerjasama rapat di peringkat antarabangsa dan kerajaan Malaysia akan terus memperluaskan kerjasama dengan negara-negara lain yang mempunyai pendirian yang sama, berkongsi risikan, bekerja dengan tentera yang berkaitan, polis dan sekuriti cyber untuk menangani ancaman bahaya ini. Najib Tun Razak berkata lagi, Malaysia bersama negara lain menghargai tindakan Obama mengetuai kempen antarabangsa untuk memerangi dan seterusnya menghapuskan IS. Seterusnya, berita terakhir adalah mengenai kerajaan Malaysia sangat berhati-hati ancaman luar selepas insiden bom yang berlaku di Bangkok. Kerajaan Malaysia semakin berhati-hati dalam meneliti ancaman baru kepada negara Malaysia selepas insiden pengeboman di Bangkok pada Ogos lepas. Menteri Pertahanan Malaysia, Datuk Seri Hishamuddin Hussein menegaskan kementeriannya kini mengambil tindakan yang sangat proaktif untuk memastikan keamanan negara sentiasa terjamin. Ini sekali lagi memerlukan Kementerian Pertahanan meneliti ancaman baru supaya apa yang berlaku di Bangkok iaitu negara jiran Malaysia dan perlu mengambil tindakan yang sangat proaktif di negara Malaysia ini. Serangan di Kuil Erawan tengah Bangkok pada Ogos lepas telah mengorbankan 20 nyawa termasuk 5 warga Malaysia selain mencederakan puluhan yang lain. Perdana Menteri Thailand, General Prayut Chan-o-cha menyifatkan serangan bom itu adalah paling buruk yang pernah berlaku dalam sejarah negara itu. Dalam perkembangan berasingan, Hishamuddin berkata kerjasama serantau diperlukan untuk mengatasi isu jerebu juga. Ini seperti yang telah saya sampaikan berita pada awal tadi, iaitu kerjasama serantau untuk menangani isu jerebu dan El Nino. Hishamuddin berpendapat bahawa isu serantau yang memerlukan campur tangan semua negara termasuk pembabit,an Singapura dan Indonesia sendiri. Mereka perlu bersedia untuk menyelesaikan isu ini dan menggunakan hubungan baik bersama menteri-menteri di Singapura dan Indonesia untuk menyelesaikan isu ini dalam keadaan yang baik dan ditangani dengan segera supaya dapat mengelakkan keadaan jerebu yang teruk berlaku pada masa-masa ataupun tahun-tahun yang akan datang. Ini saja berita politik dan hal ehwal semasa yang ingin saya sampaikan pada hari ini. Kita berhenti rehat sebentar sebelum kita ke berita ekonomi dan bisnes. Duran Nusantara, bangkit dan maju bersama ASEAN. Berita Nusantara.
Terima kasih kerana masih mendengarkan Durian Nusantara Bangkit dan Maju bersama ASEAN. Hari ini 30 September 2015 bersamaan dengan Hari Rabu, dan berita ekonomi dan bisnes yang saya sediakan hari ini berkenaan IKEA Ceras akan dibuka akhir November nanti. Ini berlaku di Kuala Lumpur. IKEA Malaysia terus menjadikan Malaysia sebagai destinasi pelaburannya dengan membuka cawangan kedua di Ceras, Kuala Lumpur yang dijangka akan beroperasi pada hujung November nanti. Cawangan kedua itu menambah jumlah cawangannya di Asia Tenggara yang kini mencatatkan 2 cawangan di Singapura, 1 di Thailand dan 2 di Malaysia. Pengarah peruncitan IKEA Malaysia, Singapura dan Thailand, Mike King berkata, gedung berkenaan mempunyai ruang membeli belah seluas 42,000 meter persegi, iaitu 20% lebih besar daripada cawangannya di Damansara. Malaysia merupakan pasaran yang baik untuk IKEA. Pada tahun 1995, mereka telah buka cawangan di Wan Utama, dan gedung terbesar dibuka pada tahun 2003. Jualan terus tumbuh saban tahun dan IKEA menjadikan tawaran lebih relevan dan mampu milik. Mereka jadikan set ruang pameran lebih kelihatan seperti rumah di Malaysia. Mereka jalankan kajian yang mendalam bagaimana rakyat rumah orang Malaysia dan 30 juta penduduk Malaysia adalah pasaran yang sangat besar buat IKEA. Dan mereka melihat Pulau Pinang dan Johor Bahru merupakan kawasan yang berpotensi untuk pengembangan, dan ini menjadikan IKEA di Ceras juga terletak lebih kurang 5 minit dari pusat bandaraya yang mampu menarik kehadiran pengunjung. Pasukan kerja di IKEA Ceras kini rancak menyiapkan reka bentuk dalaman, persediaan operasi dan latihan untuk kesemua pekerja mereka yang akan bermula bekerja November nanti di IKEA Ceras. Aktiviti merekrut pekerja di seluruh negara juga giat dijalankan bagi membantu operasi gedung baru itu. Mike berkata lagi, perancangan syarikat ini akan membuka cawangan di Johor Bahru dan Pulau Pinang, namun syarikat masih belum menetapkan tarikh pelaksanaan pengembangan itu. Ujar Mike lagi, IKEA Damansara merekodkan 6 juta pelanggan setahun dan yakin sambutan di cawangan Ceras akan turut memberangsangkan. IKEA Ceras bakal menawarkan sejumlah 8,500 produk dengan 54 set contoh bilik. Itu yang telah saya sediakan, berita ekonomi bisnes yang telah saya sediakan mengenai IKEA Ceras yang akan dibuka pada November nanti. Dan yang terakhir, sebelum saya melabuhkan tirai segmen Berita Nusantara kita, saya ingin kongsikan kata-kata bijak. Kata-kata bijak hari ini adalah mengenai jangan takut untuk menghadapi masalah yang menduga, kerana sebenarnya ia mengajar kita untuk menjadi lebih matang dan berani untuk selesaikan masalah pada masa akan datang. Di mana semakin jauh kita lari daripada masalah, sebenarnya semakin dekat ianya datang menghampiri kita. Jadi, usah takut untuk menghadapi masalah yang menduga. Ia mengajar kita untuk menjadi lebih matang dan lebih berani untuk menyelesaikan masalah-masalah lain pula di masa akan datang. Sesungguhnya kehidupan itu mendewasakan kita, proses kehidupan itu mendewasakan kita, lebih kita dewasa, lebih kita bijak mengatur cara kehidupan kita. Itu saja pada hari ini. Salam hormat, salam cinta damai, salam kasih sayang. Semoga kita jumpa esok nanti. Assalamualaikum.